pusat membeli belah dan kedai barangan sekolah di ibu negara mula dipenuhi ibu bapa menjelang sesi persekolahan baru tidak lama lagi. Ikuti tinjauan wartawan Putri Adrina Roslan. Tinjauan mendapati ramai ibu bapa membuat persiapan awal sebelum sesi persekolahan bermula agar tidak berdepan kesesakan di saat akhir. Antara barangan tumpuan mereka termasuk pakaian seragam, beg dan kasut sekolah. Saya dah buat persiapan dari awal lah sebab ada dah beli sikit-sikit. Ni nak beli topat-topat sebab persiapan awal ni dia memudahkan kita lah. Kalau kita lambat sikit nanti dah habis. Untuk persiapan membeli pakaian-pakaian sekolah ni memang dirancang berawal 6 bulan sebelum sekarang ini sebabnya kita memerlukan perbelanjaan yang sangat ketat lah. Macam anak saya dia baru nak masuk form 1. Jadi memang totally kena beli semua yang baru lah. Utamanya baju sekolah kan, seluar pun dah lain, dah jadi colour lain kan. And then kaki pun dah besar dah sekarang kan. So semuanya kena beli yang lain. Ibu bapa turut membuat persiapan awal bagi memastikan bekalan kelengkapan mencukupi selain bagi mengawal kos perbelanjaan bulanan. Walaupun sesi persekolahan masih berbaki beberapa hari lagi, ibu bapa dilihat membuat persiapan awal membeli pakaian dan peralatan sekolah anak-anak. Langkah ini bertujuan mengurangkan beban perbelanjaan di saat akhir serta memastikan persiapan dibuat dengan lebih lancar menjelang pembukaan sekolah tahun 2026. Putri Adrina Roslan, TV3.